Setelah hampir 3 tahun bergelut dengan isu lelongan rumah dan status bankrupt, Puan Nur kini mampu menarik nafas lega. Terima kasih PPIM kerana berjaya menyelesaikan isu ini. Sehubungan dengan itu, satu sidang media telah diadakan di Villa Puteri, Kuala Lumpur pada 12 Januari bagi menyelesaikan status isu ini yang diibaratkan umpama sebuah peperangan. Berjumpa pihak Affin Bank ya. Di dalam peperangan ini, PPIM berjaya memenangi lebih dari satu kemenangan. Untuk membatalkan lelongan, membatalkan bankruptsi dia, menyambung ataupun memberi pinjaman seterusnya. Pun begitu, sebagai satu strategi perang, PPIM telah mengumpulkan dana bagi membida semula rumah berkenaan sekiranya lelongan diteruskan oleh pihak bank. Kita telah buat bank draft dengan duit pinjaman. Masa kita pun tak ada duit. Ini pinjam duit kawan-kawan menentukan rumah itu kekal ya. Bagi Syekh Abdul Karim, pakar penasihat muamalat PPIM, beliau ada pandangan tersendiri. Jadi kalau bank tidak tahu menjaga kepentingan pengguna, mereka tidak akan tahan lama. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Terima kasih. Kan boleh sebut, dia Affin Bank. Ketidakadilan bank harus dielakkan dalam segala urusan perbankan. Semoga isu ini menjadi iktibar dan pengguna akan lebih berhati-hati dalam memilih bank. Sharina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIM.